mengekalkan bahan maujud, mereka lazimnya akan menyebut 8. Manakala nombor 9, mereka hanya menetapkan 4. Dan mereka mengabaikan jari 5. Jadi, mereka akan sebut 8, 9, 10, 11, 12. Maka mereka akan tulis jawapannya ialah 12 dan 50 mereka akan jawab seperti biasa. Bagi kesalahan yang kedua, murid yang menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantaraan lazimnya akan meletakkan nombor mengikut sebutan. Sebagai contoh, 8 tambah 9, jawapannya 17, murid akan meletakkan nombor 7 dahulu. Baru mereka meletakkan 15 di rumah Sa. Dan mereka akan menjawab 50 seperti biasa. Jawapannya 9. Bagi kesalahan ketiga, murid lazimnya hanya meletakkan jawapan di rumah Sa. 8 tambah 9, mereka akan jawab 17. Mereka akan letak 7 di rumah Sa dan 1 juga di rumah Sa. Manakala 50, mereka akan jawab seperti biasa. Bagi kesalahan yang terakhir, mereka akan menjawab dan meletakkan jawapan di rumah Sa. Kesalahan ini bukan sahaja murid pemulihan, tetapi juga lazim dilakukan oleh murid perdana. 8 tambah 9, jawapannya 17 dan mereka letakkan jawapan 22 di rumah Sa. Manakala 50, mereka menjawab seperti biasa. Membimbing murid menyusun 46 di tempat Sa dan Huruf dan juga 27 di tempat Sa dan Huruf. Kemudian kita membimbing murid menambah menggunakan garis nombor di atas. Di sini ada 2 penanda. Tanda yang pertama terlihat 6 tambahkan dengan 7. 6 tambah dengan 7. Okey, bermula daripada 6, letak tanda di nombor 6, kemudian bimbing murid untuk menambah 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka kita tanda di nombor 13. Murid akan tahu 6 tambah dengan 7 jawapannya 13. Ambil angka 13, letakkan di bawah. Kemudian rumah Sa mengikut anak panah digerakkan ke rumah Sa dan rumah Huluh digerakkan mengikut anak panah ke rumah Huluh. Kemudian kita menambah di rumah Huluh. Menambah di rumah Huluh boleh juga menggunakan garis nombor ataupun menggunakan kaedah congak pun boleh juga. Okey, 1 tambah 4, 5. 5 tambah dengan 2, 7. Maka jawapan 70. 28 tambah 45. 8 tambah 5. Di sini saya akan menerangkan kelebihan Takuna Bersih Guru. Pertama, Takuna dapat membantu murid dalam kemahiran tambah dalam lingkungan 100 mengikut ansur maju, iaitu dari kemahiran mudah kepada sukar. Yang kedua, sesuai dengan semua gaya pembelajaran, iaitu visual, audio dan kinestetik. Bagi murid visual, mereka akan tertarik dengan warna yang terdapat pada papan Takuna ini. Murid audio pula, murid menyebut nombor semasa membilang dan menjawab soalan. Murid kinestetik pula, pergerakan speed dan magnet nombor dapat membantu psikomotor halus murid tersebut. Takuna bersih murid. Takuna mudah dibina. Takuna murid hanya menggunakan bahan terpakai seperti kotak dan juga penutup botol. Takuna mudah dibawa ke mana-mana untuk murid mengulangi pelajaran matematik. Satu murid, satu Takuna.
Projek Inovasi Takuna ini adalah untuk membantu kanak-kanak daripada darjah 1 hingga darjah 3 bagi penguasaan operasi matematik penambahan nombor daripada 0 hingga ke 99. Pada dasarnya, kemahiran yang digunakan oleh guru-guru ini bagi mencipta atau menzahirkan projek Inovasi Takuna ini disebabkan oleh penguasaan pelajar-pelajar daripada darjah 1 hingga ke darjah 3 bagi operasi penambahan ini tidak begitu baik. Namun begitu, terhasilnya projek Takuna ini yang menggunakan elemen-elemen visualize ataupun visual serta kinestetik akhirnya dapat membantu meningkatkan prestasi pemahaman pelajar-pelajar ini terhadap operasi matematik. Terdapat 2 kajian yang telah kita buat, iaitu kajian pra dan kajian post selepas pelajar ini menggunakan projek Inovasi Takuna ini. Alhamdulillah, akhirnya prestasi pelajar ini semakin baik dan pelajar ini mula timbul rasa minat terhadap pelajaran matematik itu sendiri.